Assalamualaikum rakan sahabat. Anda bersama lagi dengan Cikgu Atun. Kali ini Cikgu Atun bawakan review mini laptop yang mana zaman ketika ini kita di Malaysia sistem pembelajaran di sekolah telah dihadkan, iaitu belajar dari rumah, PDPR. Jadi selaras dengan itu, pihak kerajaan juga telah membekalkan mini laptop. Okey, di depan Cikgu Atun ni ada laptop untuk kegunaan pelajar di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak sekolah mendapat tajaan daripada Petronas Malaysia. Okey rakan sahabat, tanpa bercerita panjang, mari kita lihat. Okey, Chrome, nama Chrome, Dell, je nama Dell. Okay. Untuk cerdik ni, ini stiker ni pihak sekolah tampal. Okey, mari kita hidupkan. Jadi laptop ni selepas dapat, Cikgu Atun terus cas, kemudian masukkan email untuk sekolah. Jadi memang sepenuhnya kegunaan untuk sekolah. Charger pun baru buka lagi. Okey, seperti biasa, charger dia. Biasalah ya rakan sahabat, charger untuk laptop lengkap, Dell. Cikgu Atun nanti akan tunjukkan dia punya storage serba sedikit. Oh ya, lupa beritahu. Okey, di tangan Cikgu Atun ada modem, Wi-Fi modem. Laptop ini sebenarnya dibekalkan menggunakan Ethernet modem. Dan dia macam biasa, laptop ini juga boleh digunakan internet, wifi, mana-mana laptop, semuanya sama. Okey rakan sahabat. Okey, Chrome. Kita pergi storage. Okey rakan sahabat, laptop ini boleh Bluetooth, boleh Wi-Fi, kemudian storage dia tidaklah besar sangat, jadi memang sesuai untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Apps pun terhad. Okay, ini tadi network, Bluetooth, connect device. Okey rakan sahabat,
Yang paling penting kebiasaannya kita akan lihat dia punya storage kan. Betul tak betul storage tu. Bila kita pergi kedai, kita tanya berapa harga. Kita dah survey tadi sebelum pergi kedai, kita dah tengok berapa harga dia. Okey. Untuk Chromebook ni, Cikgu Atun dah survey dekat pasaran, harga dia lebih kurang 490 lebih lah, begitu, lebih kurang 490 lebih kurang 500. Ya, storage dia ni 13 tambah 18 30, lebih kurang 30 storage GB. Okey, itu sahaja yang penting-penting dia, rakan sahabat. Perisian Google Chrome OS. Okey, sama macam perisian laptop yang biasa. Okey, kita cerita tentang dia punya storage. Dan bila Cikgu Atun lihat pada papan kekunci ni, ia kekurangan caps lock. Ya kan sahabat, dia tak ada caps lock dan agak tidak, kurang lengkap lah berbanding keypad laptop yang standard tu. Tetapi memang fungsi ada, cuma kita perlu tambah. Maksudnya macam caps lock, tekan shift, jangan lepas, kemudian tekan huruf. Okey. Fungsi-fungsi lain tidak ada, semuanya sama. Dan apa yang Cikgu Atun suka pada laptop ni, lebih kurang
Tak sampai lah 500 gram. Sesuai untuk anak-anak bawa juga pergi sekolah. Dan yang bestnya Dell ni tahan panas, rakan sahabat. Buat masa ni Cikgu Atun belum lagi sediakan dia punya kipas, dan dah ada, memang dah ada sebenarnya. Apapun kesimpulannya bagi Cikgu Atun, mini laptop ni memang sesuai untuk anak buat masa sekarang ni. Belajar dari rumah. Kira-kira sahabat, tak banyak apa yang diperkatakan tentang notebook ni. Chrome, Dell, cerdik. Okey. Terima kasih. Sekiranya ada kekurangan rakan sahabat daripada Cikgu Atun buat penerangan ini, komen yang membina ya. Jadi terima kasih daripada Cikgu Atun. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.